Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita bulan Ramadan, bulan penuh keberkatan, keampunan dan rahmat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Sebelum saya memulakan tazkirah pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada hadirin sekalian. Setiap kali menjelang Ramadan, satu fenomena yang amat sinonim dengan masyarakat kita ialah bazar Ramadan. Jadi tazkirah pada hari ini yang akan saya sampaikan iaitu bertajuk Bazar Ramadan atau Bazir Ramadan. Jika dilihat pelbagai juadah yang tersedia, beraneka rasa dan warna, seolah-olah ia menjadi medan untuk meraihkan kepelbagaian makanan. Namun persoalannya ialah, adakah bazar ini membawa keberkatan atau sebenarnya membawa kepada pembaziran? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 26 hingga 27 yang bermaksud, dan janganlah kamu membazir, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa pembaziran bukan sekadar perbuatan yang tidak baik, malah dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Malangnya di bulan Ramadan yang sepatutnya kita melatih diri kita menahan nafsu, kita sering tewas dengan nafsu membeli makanan secara berlebihan. Akhirnya, makanan yang kita beli itu tidak habis dimakan dan terpaksa dibuang begitu saja. Penonton yang dimuliakan sekalian, tujuan kita berpuasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi untuk mendidik jiwa agar bersederhana, bersyukur dan berdisiplin. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan contoh hidup yang sangat sederhana. Bahkan baginda bersabda, tidak ada bekas yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengajar kita agar mengawal selera dan tidak berlebihan, walaupun ketika kita berpuasa. Selain itu, pembaziran makanan juga memberi kesan yang besar kepada masyarakat dan alam sekitar. Makanan yang dibuang bukan sahaja satu bentuk pembaziran, malah menunjukkan kurangnya rasa empati terhadap mereka yang masih berjuang untuk mendapatkan makanan. Sedangkan di sekeliling kita masih ramai saudara se-Islam dan insan lain yang berbuka puasa dengan ala kadar sahaja. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bazar Ramadan bukanlah sesuatu yang salah. Ia menjadi sumber rezeki kepada peniaga dan memudahkan urusan orang ramai. Namun, yang salah ialah sikap kita sendiri sebagai pembeli, di mana kita membeli kerana nafsu, bukan keperluan. Membeli kerana mata, bukan kerana perut. Oleh itu, marilah kita merancang pembelian sebelum ke bazar. Sediakan senarai dan kawal pembelanjaan agar kita tidak terjerumus dalam pembaziran. Di samping itu, kita juga perlu menjaga adab ketika berkunjung ke bazar Ramadan. Elakkanlah daripada bersesak berlebihan dalam tawar-menawar sehingga menyusahkan peniaga, serta pastikan kita menjaga akhlak dan tutur kata. Ingatlah bahawa Ramadan bukan sahaja mengajar kita menahan lapar, tetapi juga menahan emosi, lidah dan perbuatan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai medan muhasabah diri. Berbelanjalah secara berhemah, beli sekadar perlu dan fikirkan mereka yang kurang bernasib baik. Lebihan wang yang ada
lebih baik kita disalurkan kepada sedekah dan kebajikan kerana ganjarannya berlipat kali ganda di bulan yang mulia ini. Akhir kata, semoga bazar Ramadan menjadi bazar yang membawa keberkatan, bukan medan pembaziran. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa, berdisiplin dan bersyukur. Hanya sekadar itu saja tazkirah saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.